Gambar 1. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bermaksud bergotong royong atau bantu-membantu apabila membuat sesuatu pekerjaan. Gambar 2. Ringan mulut, berat punggung. Orang yang pandai bercakap sahaja tetapi malas bekerja. Gambar 3. Harapkan pagar, pagar makan padi. Bermaksud melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir dan akhirnya mendatangkan kerugian. Gambar 4. Seperti kacang lupakan kulit. Bermaksud seseorang yang tidak mengenang jasa atau budi orang yang pernah membela atau menolongnya. Gambar 5. Burung terbang dipipiskan lagi. Bermaksud sesuatu perkara yang belum tentu dapat tetapi telah dibuat rancangan atau persediaan untuk menerimanya. Gambar 6. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Bermaksud sama ada menang atau kalah, kedua-dua pihak akan mendapat kerugian. Gambar 7. Seperti kerbau dicucuk hidung. Bermaksud seseorang yang bodoh mengikut sahaja apa yang diarahkan. Gambar 8. Seperti pelanduk dua serupa. Bermaksud dua orang yang menyesakan akan sama. Gambar 9. Talam dua muka. Bermaksud seseorang yang berpura-pura baik dengan kedua-dua belah pihak yang bermusuhan. Gambar 10. Berakit ke hulu, berenang ke tepian. Bermaksud biar bersusah payah sekarang asalkan senang di kemudian hari. Gambar 11. Alah biasa, tegal biasa. Bermaksud sesuatu perkara yang biasa dilakukan tidak akan kekok atau terasa susah. Gambar 12. Melepaskan batuk di tangan. Bermaksud membuat sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh dan tidak sempurna. Gambar 13. Siapa bakal ada, ialah terasa pedas. Bermaksud orang yang membuat kesalahan itu akan terasa apabila perkara itu dipercakapkan. Gambar 14. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kayu. Bermaksud jika tekun dan sabar membuat sesuatu pekerjaan, akhirnya akan berjaya juga. Gambar 15. Sambil menyelam minum air. Bermaksud membuat dua pekerjaan dalam satu masa. Gambar 16. Seperti pahat dengan pemukul. Bermaksud seseorang yang membuat sesuatu pekerjaan perlu dijaga. Kalau tidak, pekerjaannya tidak akan sempurna. Gambar ke-17. Seperti katak di bawah tempurung. Bermaksud orang yang terhad pengetahuan atau pengalamannya. Apa yang diketahui ialah hal-hal yang ada di sekelilingnya sahaja. Gambar ke-18. Sebab nilai setitik, rosak susu sebelah. Bermaksud segala kebaikan yang telah lalu terhapus disebabkan kesalahan kecil. Gambar ke-19. Seperti anjing dengan kucing. Bermaksud dua orang yang sering bertengkar apabila bertemu. Gambar ke-20. Menggambar api biar sampai jadi api. Bermaksud bagaimana susah sesuatu pekerjaan itu, tetapi jika dilakukan dengan tekun dan sabar, akhirnya akan menjadi sempurna.